Berbagai teror yang berlaku, terutama tentang kesihatan beliau. InsyaAllah. Sama saya ada ayah, ibu dan juga anak beliau. InsyaAllah. Kita tanyakan dulu sikit apa masalahnya beliau. Berdepan lagi. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum Puan. Salam. Ya. Ni cek suara? Okey. Macam mana sekarang Puan? Bila berdepan dengan saya ni, apa perasaan Puan, apa rasanya? Rasa resah, nervous. Ada sesak ya? Okay. InsyaAllah nanti saya akan mencuba berdepan dengan yang di dalam tu, tengok apa yang, kenapa saya sampai kemari boleh cemas, boleh menangis, bukan boleh lihat. Okey, InsyaAllah. Jadi lampu ni boleh nyala mak ya? Lampu ni boleh nyala ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil nafas dik. Nafas. Ambil nafas dalam. Okey. Cuba kita berdiri. Boleh. Ini tolong abang tu. Adik kursi tu. Pakcik belakang adik. Pakcik belakang adik ni. Bismillah. Bismillah. Kalau ada apa yang dirasakan, apa yang nak ada nak berkata atau nak rasa apa, dibiarkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana wajah saya? Kalau lemah tak betul, ada orang yang kata. Sekarang apa yang puan rasakan? Sakit di mana? Di dada, di tangan di mana? Sesak tu. Puan minta air ni. Air putih. Biar dia tak kuat nanti. Dia dengan ayah agak anu lah. Dia tak boleh dengan ayahnya. Untuk anak dia betul sebelah. Dia kasi bagi dia buat ni.
Kenapa kalian boleh berada di dalam tubuh ini? Kenapa kalian boleh berada dalam tubuh ini? Tak cukup kuat. Ke depan ni kalau dia lemah. Nak jatuh lah. Nanti lepas ni kita ni baju yang mandian ni yang inilah yang kita bantu bersih di rumah tu sebab lain Baik. So, saya dimaklumkan yang dalam adik ni yang sendiri jumpa buhul tu. Buhul. Yang jumpa macam tangkal macam azinat. Dia. Begitu kat mana tempat jumpa tu? Ni nampak kat longkang tu. Dalam longkang. Longkang kat pipe tu.